Sebelum memulakan sesi kali ini, insya-Allah mari kita tinjau secara menyeluruh berkenaan topik muhkam dan mutasyabih. Antaranya ialah yang pertama, muhkam dan mutasyabih secara am. Yang kedua, muhkam dan mutasyabih secara khusus. Yang ketiga, perbezaan pendapat dalam mengetahui muhkam dan mutasyabih. Dan yang keempat, menyatukan dua pendapat dalam memahami makna ta'wil itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim bertemu kita kembali dalam aplikasi Madkhal dan insya-Allah untuk sesi kali ini kita akan menyambung modul Ulumul Quran. Insya-Allah modul yang sangat berguna untuk membantu kita lebih memahami Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan untuk manfaat kita semua. Dan insya-Allah bagi permulaan sesi ini, marilah kita sama-sama renung dan juga perhatikan petikan daripada surah Al-Qamar ayat yang ke-17 sebagai refleksi dan juga pedoman memberi semangat kepada kita untuk berterusan menerokai ilmu-ilmu Al-Quran, khususnya berkaitan modul yang kita akan bincang, iaitu modul Ulumul Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan, pelajaran, diingati. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan juga pelajaran daripadanya? Dan insya-Allah untuk sesi kali ini kita akan belajar banyak berkaitan dengan mabahis ulum Quran, kajian berkaitan dengan ulum Quran, dan insya-Allah nanti kita akan belajar untuk sesi pertama, isu berkaitan dengan muhkam dan juga mutasyabih. Muhkam dan juga mutasyabih. Ini satu topik yang asas dalam modul Ulumul Quran. Kalau kita belajar Ulumul Quran, ini antara perkara yang perlu kita fahami supaya kita nampak lebih jelas apa yang dimaksudkan sebagai Ulumul Quran ataupun ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran, ilmu yang boleh membantu kita untuk memahami Al-Quran secara mendalam. InsyaAllah. Okey, untuk sesi pertama insya-Allah seperti yang saya janjikan tadi, kita akan bincang berkaitan dengan muhkam dan juga mutasyabih. Muhkam dan juga mutasyabih. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, bila kita mendalami ilmu agama dalam apa saja topik, biasanya pada permulaan pelajaran kita akan belajar berkaitan dengan definisi ataupun ta'rif. Dan ini perkara penting supaya kita masuk dalam topik itu dengan kefahaman yang mendalam. Dan biasanya kalau kita masuk dalam apa-apa sahaja bidang berkaitan dengan agama, dia akan diperbincang berkaitan bahasa dan juga istilah. Ataupun dalam istilah yang lebih, kita kata lebih moden, kita kata definisi secara literal dan juga definisi secara saintifik. Okey. Untuk isu muhkam mutasyabih ni tuan-tuan, mula sekali kita tengok dari segi bahasa dulu. Apa dia maksud muhkam? Apa dia maksud mutasyabih? Muhkam ni secara bahasa ini dia berasal dari perkataan hakamat ataupun ahkamat. Maksud dia tahan ataupun cegah. Jadi kita terfikir apa kaitannya. Macam contoh daripada perkataan hakamat dan juga ahkamat akan keluar kata al-hukum. Hukum ni memutuskan keputusan antara dua perkara, betul ataupun salah. Dan daripada perkataan hakamat, ahkamat, hukum akan keluar pula hakim. Kenapa hakim? Hakim ni orang yang mencegah kezaliman, memisahkan antara dua pihak yang bersengketa. Orang ni betul, orang ni salah, benar dan juga dusta. Lalu hakim akan masuk untuk memutuskan ini betul, ini salah. Itu dari segi kita kata definisi bahasa. Sama juga kalau kita lebih lanjut lagi, kita ihkamul kalam. Ihkamul kalam maksud mengukuhkan perkataan, memisahkan berita yang benar daripada yang salah dan urusan yang lurus daripada kesesatan. Jadi bila kita refer kepada Al-Quran, memang Al-Quran itu sendiri secara umumnya bersikap muhkam ataupun tetap ataupun jelas. Tengok kita boleh rujuk dalam surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang pertama, Allah Ta'ala kata Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Allah kata Alif Lam Ra. Al-Quran ni sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya tetap teguh,
kemudian dijelaskan satu persatu, iaitu susunan dan penjelasan itu datang daripada Allah Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi mendalam pengetahuannya. Jadi kalau tengok pada ayat ini, kita boleh kata Al-Quran itu secara keseluruhannya adalah muhkam. Jelas maknanya, tiada kesamaran, kalimahnya kukuh, fasih, indah dan juga jelas. Even kalau kita buat kajian secara bahasa pun memang tidak ada kecacatan langsung pada Al-Quran, dan Al-Quran ni isinya menjelaskan antara yang hak dan juga yang batil, benar dan juga dusta. Inilah yang dikatakan, dia kata ihkamul am. Maksudnya muhkamnya Al-Quran itu secara umum. Kalau kita kata adakah Al-Quran yang jelas tetap isi kandungan, kita kata memang jelas. Itu definisi muhkam secara bahasa. Kenapa? Selepas ini kita akan bincang lagi secara lebih mendalam. Ada muhkam yang berbentuk spesifik ataupun yang lebih saintifik. Okey, sekarang kita pergi pula kepada mutasyabih. Dia muhkam mutasyabih ni macam kembar yang tak mungkin berpisah. Kalau kita belajar muhkam saja, tak belajar mutasyabih, kita akan macam cacat. Nak berjalan umpama kaki sebelah sahaja. Okey. Mutasyabih. Mutasyabih ni dari segi bahasa, dia merujuk pada tasyabuh. Itu kata mirip ataupun similar ataupun menyerupai antara satu sama lain. Itu mutasyabih. Syubhah tu pula merujuk pada keadaan di mana satu daripada dua perkara itu tak dapat dibezakan dengan yang lain. Sebab dia ada persamaan secara hakikat, secara makna, dan kita boleh kata mutasyabih ni macam mutamathil. Dia kata sama dalam perkataan dan juga keindahan. Okey, bila rujuk pada Al-Quran sebagai sebuah kitab yang mutasyabih ataupun mirip, menyamai, kita refer ayat dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-23. Allah kata, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya. Allah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu Al-Quran. Dan isi kandungan dia, Allah kata, Quran ini dia kata mutasyabiha, yang dia kata sama, setara antara satu sama lain, mathaniya, berulang-ulang keterangan dia. Kenapa kadang-kadang Al-Quran di hujung ayat ni, dia ulang tempat lain untuk memberi kita kefahaman. Jadi secara mudahnya kalau saya nak kata, Al-Quran ni dikatakan mutasyabih ataupun at-tasyabuhul am, yang setara secara umum. Kita kata kita baca, katalah saya ni pakar dalam bidang bahasa Arab. Saya pun nak mengakui Al-Quran ini memang sebuah kitab yang sempurna dari segi gaya bahasa dan sebagainya. Saya ambil random. Saya ambil surah Al-Baqarah ayat sekian, saya ambil surah Az-Zumar ayat sekian, saya ambil pelbagai tempat. Saya pun timbang berdasarkan kepakaran bahasa Arab saya, dan saya akan dapati semua ayat-ayat Al-Quran ini setara, setanding, serupa dari segi keindahan bahasanya, mustahil dicipta oleh manusia, bermula daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu maksud mutasyabih. Kita kata keserataan atau persamaan yang setara dalam keindahan bahasanya. Itu maksud umum atau definisi bahasa pada mutasyabih. Okey, sekarang kita pergi kepada topik yang lebih mendalam berkaitan mutasyabih dan juga muhkam dan mutasyabih secara khusus. Dan biasanya dalam perbincangan tafsir, yang ini yang menjadi, kita kata, fokus para ulama. Yang ini muhkam mutasyabih menjadi fokus para ulama. Sebab apa? Bila jumpa satu ayat ni macam sukar untuk difahami maknanya, lalu ulama kata, ini contoh ayat yang mutasyabih, yang agak kita sukar untuk difahami maknanya, perlu langkah proses yang lebih mendalam. Okey.